Kalau rasa tak ada kelas, duduklah rumah. Buatlah assignment apa yang tak buat tu. Tak pun buat ulang gaji. Nanti exam nanti tak adalah terkial-kial. Tak adalah repeat semester. Repeat semester? Okey. Pertama sekali, saya datang sini bukan sebab nak cari kerja. Yang kedua, saya tak pernah sekali pun repeat semester. And for your information, tiap-tiap semester saya dekan. So, bagus sangatlah tu. Tahu tak apa hukum orang yang riak? Okeylah Encik Haris, saya tahu saya ni siapa. Sebenarnya saya datang sini sebab saya nak hantar makanan dekat awak. Saya masak special untuk suami saya. Tak tahu pula suami saya tak pandai nak hargai. Tak apalah. Saya dah letak makanan dekat sini. Kalau suami saya lapar, nak makan, makanlah. Kalau tak nak, tak apa. Boleh je buang. Yap. Setahu saya lah kan, kalau isteri bagi suami makan, dia kena hidangkan siap-siap. Suami datang makannya. Baiklah Tuan Haris. Dah siap Tuan Haris. Good. Wah. Daging salai masak lemak. Dengan belimbing. Tahu, nampak. Gimana? Nak balik lah, apa lagi? Duduk sebelah saya ni, teman saya makan. Beberapa hari ni saya asyik makan seorang je. Tak ada isteri nak temankan. Duduklah. Makan sekali. Saya tak suruh bawa suap kan. Saya ada tangan sendiri boleh suap dalam mulut saya. Saya sihat, tak demam. Janganlah buat muka macam tu. Tak ada selera saya nak makan, tahu tak? Sinilah. Makanlah. Kenapa tak makan? Ke urat saraf kat perut awak tu tak hantar isyarat dekat otak awak kata yang perut awak tengah lapar sekarang? Apa awak ni suka pilih saya? Ini urat saraf telinga awak salah hantar isyarat dekat otak awak. Kata saya pilih awak. Mana ada saya pilih awak? Okey. Okey, saya diam. Awak terus makan. Terima kasih, Lia. Sedap. Chris, ni leaflet yang you nak tu kan? Tira. Fidah. Sini. Join sekali. Dia masak untuk air. Sedap tak? Tak apalah. I nak pergi lunch dengan klien. Anyway, nak pass sini je. Okay, thank you. Makanlah dulu. Betul. Sedap ni. Tak apa. You guys go ahead. Okay.